Nama saya Wan Ahmad Fadil bin Husin daripada company One Advertising. Okey, hari ni saya dapat belajar sedikit sebanyak berkenaan dengan CIDB. Kalau sebelum ni nak buat kerja mungkin tak perlu CIDB ke apa ke, yang tu bahayalah sebenarnya. Kena ada CIDB lah. G1 berapa dia punya kelayakan, G2, G3 sampai G7 boleh upgrade, ada boleh downgrade. Elemen-elemen apa SPKK, PPK, banyaklah. Kita boleh upgrade lagi kita punya company jadi peringkat yang lebih tinggi lah. Kelas daripada NJ Corp tadi sangat membantu untuk saya faham asas-asas tentang kontraktor ni. Secara detail boleh membantu memudahkan lah. Tak perlu kita nak susah-susah sendiri mohon apa semua, tapi kita boleh gunakan NJ Corp sebagai perantaraan lah. Saya akan suggestkan lah kelas ni dekat orang lain yang ada niat nak pergi jauh tu, memang dia perlukan bantuan. Sebab kadang kita tak boleh nak buat semua kerja sendiri. Kita perlukan bantuan third party. Kita tahu nak start macam mana. Kita boleh rujuk NJ Corp lah.